ni siapa buat apa duduk sini tapi minta buat benda? Requires give antibiotic. Dah kau ambil binatang. Apa tadi ni? Minum antibiotik pula dah. Ambil dah antibiotik makan belaka. Salah antibiotik. Ambil nak sangat. Ambil belaka. Benda ada kat sekitar kau bagi belaka kamu. Awaiting medication. Anita medication discharge. Take the tea. Ambil ni linen. Weh, tinggal satu lagi linen lah. Patient emergency. Sekejap. Give oxygen mask. Alah, oxygen mask nak ambil mana? Mana? Defib duduk mana? Wait, patient pun nak mati. Tolong aku. Bagi. Bagi, pokcik belakangmu. Sini. Bagi oksigen mas. Bodoh. Astagfirullahaladzim. Mati. Sini. Ya Allah. Blanket nak ambil mana blanket? Mana almari orang? Dirty ke? Takkan dirty. Oh, blanket ada sebelah tu je. Weh, mati ke? Oh, daily report je. Sudah tu report. Aku kan dapat duit betul pun. Ambil lah. Weh, harulah. Aku tak tahu banyak tempat lagi sini. Passionate nak benda ni. Sikit lagi ada minta macam-macam lah. Waiting medication. Ambil. Bagus. Terima kasih. Rubbish buang. Take the linen. Buang. Bagus. Makan gagal kerja gini. Satu je. Tak nyesah kau orang. Ni kot passion aku panggil sekali. Benda mau belajar benda. Dirty benda. Backpack. Benda. Mulutmu dah. Bijak lah. Aku ni letak dalam. Mana allergic anaphylaxis airway tu? Nak bagi epinephrine ni. Nak benda place down IV pump. Lepas tu bagi IV kit, AP. Tak ada lagi kan AP? Ya, biar aku ambil. Mana AP? Kau. Sebelah ni kan supah aku rasa. Bagusnya mu cakap dengan dia. Aku ni kalau aku cakap dengan passion daripada darah rendah jadi darah tinggi mula. Daripada hyper je jadi hyper. Allah, anti mutuh lah. Pulak mu ni makan benda apa sampai anafilaksis teruk begini nak mutuh apa benda semua ni. Di botol pula. Dah ayalah air mu. Air nak ambil mana aku ni? Bodoh lah mau minum air tu buat apa? Aku bukan nak suruh minum air, borok Astaghfirullahalazim. Jangan minum air, pokcik.
Aku nak bagi ke passion gila. Nak air batu pula dah. Alah, air biasa tak usah. Nak air batu. Weh, nyupa je aku di sini. Nak blanket pula. Blanket aku nak ambil mana lagi lah. Oh, masuk ICU passion. Mati. Oh, linen tak cukup. Bukan aku nak ni. Aku nak letak mula lah. Awak janganlah gitu ke. Aku ni. Aku nak tambah habis weh. Nak tambah. Oh, ada vomit bag, puncture tray, catheter kat sini belah ke di fib. Oh, rubbish clean. Ni benda lagi aku ada. Pillow. Kang. Jamu ni mari tak mau ni buat apa? Meh. Mari hospital nak duduk atas katil je Kang. Dia dah habis pula dah. Aku lah ni ada buang tadi. Oh lah, ada siapa lagi? Check blood sugar, require glucometer. Doktor weh, aku nak glucometer. Aku serabut lah benda gini. Alah, mu nak batal pula dah. Mu ingat hotel. Astagfirullah, siapa pula akan dia arrest pula tu? Alah, mana kat dia arrest special ni? Mu nak benda? Require IV pump ambil mu nak sangat Kang. Place down IV pump. Bukan IV sikit set. Mana IV pump ni? Mana pang? Oh, jauh lah pangnya. Dah tahu dah emergency duduk situ. Jauh pang tu buat apa? Letaklah sebelah. Ni blebel kan? Give epinephrine. Ya tahu. Aku buat siap-siap dah. Nak epinephrine. Mana epinephrine? Select dah. Astagfirullah, aku malas ayang. Aku nak sentuh. Aku bukan doktor nak benda gini. Chest compression pula dah. Ada ke halah chest compression ni? Aku nak chest compression kat ni. Buat apa tak boleh? Request. Oh, nak shock pula ke? Okay, shock. Oh, dia sambung dah. Send ICU. Masa ICU patient aku. Alah. Meh. Mana patient bilik 2 tadi sayang? Jom. Awak nak apa sayang? Dia nak cup of jello pula dah. Meh. Mu nak jello ke, jellyfish ke? Betul lah ni patient aku. Draw blood. Saya bagi belaka nak KFC. Mu jangan minta benda pelik-pelik aja. Minta benda pelik kat aku. Gane. Weh, you nak oxygen mask pula dah. Muja aku nak jadi doktor. Aku nurse kok. Nurse. Siapa pula? Pakcik Mu dah tadi aku nampak sini. Meh lah. Alah. Mu tu dengan apa? Mujur aku jadi PPK je. Astagfirullah. Mu tu pasal pakai kursi roda kan? Dia boleh nampak siapa atas katil tu. Send to city pula dah. Pergi city scan. Wait.
Mana anafilaksis tu? Biar aku ambil epinephrine yang bawah deh. Aku tak ambil, itu tak menafam mong. Alah. Hey, mu nak benda? IV pang, IV. Ambil IV. You nak IV, ambil lah. Lepas tu mesti nak middle cream lagi tak? Tahu dah. Tengok muka tahu dah. Tengok nak epinephrine kan? Aku tahu awak dah. Nanti nak middle cream aku tak ambil. Weh, gana aku nak buang medication aku tak guna ni. Sekarang habuk lah aku. Tak situ. Nak apa tadi? Nak middle cream se. Lepas tu mesti mu nak anti-nausea medication kan? Tahu dah. Siap bawa lagi. Obat aku sifat dah kocek belaka dah. Pandai aku. Mu tak payah minta pelik-pelik lah. Mu minta pelik-pelik aku atas hospital lain lagi. Allah nak air pula dah. Giah pahit sebelah tu je. Tunggu nak tadah mulut. Astagfirullahaladzim, minum air tu buat apa pakcik? Aku nak bagi ke patient. Masalahnya aku nak tekan benda. Nak air batu pula dah. Allah. Lagi nak minta benda lagi. Caji. Ambil isu. Air batu mana air batu? Air batu duduk mana? Orang tu mana? Bukan tu daftar. Mung ni ambil benda ni buat apa? Mung ambil scan. Ya Allah. Beranak aku rasa lagi. Mana air batu? Siapa ambil? Allah lah. Patient aku nak mati. Patient nak mati. Patient strap. Strap cepat. Nak restrain je. Weh, air batu duduk mana? Tak ada. Tak ada ni ke coffee machine je ni. Oh, ice machine. Oh, ya Allah. Dah tu betul. Dah tu. Tak perasan dah. Astagfirullah, patient aku nak mati. Tolong. Jaga patient aku tak. Patient aku nak mati daripada sehat ni. Kejap. Kata dua. Tolong. Bodoh. Gana nak restrain? Mana? Unresponsive infection kami pula dah. Allah, mu ingat buat macam tempat ni hospital. Mana? Kau tak sedar diri ya? Mana ni? Oh, kata sebelah. Di kata sebelah ni memang red zone lah. IV pump. IV pump ni buat apa jauh-jauh sangat ni? Letak kat green buat benda. Letaklah dekat sebelah. Lama dah kerja sini tapi tak tahu juga give antitoxin. Buat apa pula patient ni tak sedar nak bagi antitoxin. Tak apalah, bagilah mu minta sangat antitoxin ke. Bagi belaka. Mu nak benda lagi. Mu nak oksigen. Buat apa pula tu?
Tak apalah. Sesungguhnya di setiap kesusahan itu ada kesenangan orang lain. Siap blood pressure pula. Ya. Apa blood pressure mu? 50 gila. Weh. Mu ni 50 blood pressure biar aku tolong naikkan darah mu. Senang je, tak payah kena ubat pun. Aku dah leh. Bekek. Mati passion lagi. Nak air batu pula dah. Tak meminta air batu tambah kopi ke cappuccino ke. Sahaji ke. Iced tea. Dah mu ni passion. Oh, ada muju Ingatkan you nak menceroboh ni. Kenapa? Kok? Bukan doktor, nurse. Jangan ambil ubat aku. Weh. Dirty linen ni nak kena letak mana? Tak sini. Dirty tu ke? Dirty room tu ke? Dirty tu. Alah, beranak pula dah. Kejap makcik suruh anak jangan keluar lagi. Laki keluar dah apa, anak jangan keluar. Dah mananya? Tak ada passion pun. Wush, laju pun. Kalau belah hari tu, aku ambil dah weh. Kejap. You nak benda? Alah, mu ni bukannya ngada, mu gemuk benarnya. Alah lawe, aku ni nak buang linen je pun. Bagilah aku buang. Gitu. Mu ni siapa? Mu ni siapa? Apa bodoh sini? Weh, mu bagi bilik 9 weh. Ni belah ni. Mu tengok passion tu buat benda. Dah lah dok boleh tekang. Gana mu masuk sini mu awang weh. Ganalah mu masuk bilik ni. Awak ni tunggu siapa? Nak katil. Tak payah. Orang lain nunggu lama lagi. Mu pakcik. Mari ikut aku. Makcik punya. Sekejap deh. Bagi abah kemah dulu deh. Bagi abah kemah dulu. Nak gapo? Nak plastik mutah. Mutah je lah atas muka tu. Senang. Sayang, kejap sayang Alah, beranak pula dah. Nungging lah kalau gini. Alah, tak mau mutah pula dah. Kejap deh. Siapa tadi tu nak beranak? Siapa anak tu? Cabut ekor tu. Siapa awak tadi tu? You nak obat anti mutah saat ni. Ambil aku prepare epinephrine dulu lah. Anti mana tu?
Aku nak benda apa tak dia? You nak Euthanasia aku bagi epinephrine lah. Tekang lu awal-awal senang. Nak benda? Nak euthanasia kan lah. Eh! Eh! Buat apa pula mu ni unstable? Weh, bodoh lah mu ni. Astagfirullahaladzim. Weh, mana? Tolong! Mana? Oxygen mask mana? Tolong! Mana? Weh, oxygen mask mana? Oh, situ je. Pupuah aku cari. Rupanya situ je. Panik guys, panik. Aku ni serabut. The use of all tobacco products, including e-cigarettes, is strictly prohibited in all indoor and outdoor areas. Alah, nak kena tunggu 10 saat dah. Attention visitors. Wih, habis. Mu BP mu 54. Wih. We appreciate you visiting your loved Serius ones lah. and wish you a pleasant evening. Aku nak benda kat ni. Weh, blanket tak ada dah kali mana. Allah, static pressure pula dah. Ambil blanket ni nak. Tak apalah. Patient tu duduk hospital lah kan. Ada lah tu pandai-pandai orang nak jaga lagi. Alah, tak apalah. Adalah MVP mana tu. Siapa-siapa jangan kata ambil medication aku Mana nangnya? Oh, stable dah. Apa pula tu? Siapa? Allah, katil 2. Bila masa mu masuk? Patient siapa ni katil 2 ni? Kau tak berhenti-berhenti mari. Botak kepala aku layan benda ni. Apa kita telefon Jafar DP Jafar Lufu Jafar kat Ufuk Jafar Lufu mana fever medication kejap deh waiting medication kejap deh kita atas untuk awak saya atas belaka tunggu awak kamu ingat restoran ke nak makan ubat banyak-banyak ni? Aku backing mana ni? Nak nyumpah orang je kerja. Bagilah banyak lalu senang. Mu juga gaji masuk. Tak tahulah aku. Merah. Bagus. Tak apa, boleh ngapa ubat tu. Mu kan doktor. Mu kan nurse. Mu ngapa kat ubat tu kayak gini? Anafilaksis nak bagi epinephrine. Tu nak bagi... nak bagi... Piriton. Ngapa je lah sekali mu waktu boleh. Alah siang. Mari ikut. Alah sedih lah muka. Macam patient ECG Tengok ECG awak dulu dah. Bagi ECG ke doktor. Doktor, mu tengok ECG ni Baca molek. Sama je. Aku bagi dah lepas tu.
Alah lawe harulah. Aku baru je ambil pain medication. Aku ambil belaka lah ubat orang senang ah. Mu nak ni aku letak belaka dah kocek senang. Sekejap. Mental. Sekejap. Kejap habis. Aku bagi aku letak belaka dah kocek ubat-ubat aku ni. Senang. Mana mong? Sate berapa? Alah beranak pula dah mong. Jangan ikut aku. Aku tengah jaga passion. Lagi. Allah. Buat anak geti. Tak nak beranak atas pita. Dah memang kena atas pita pun. For the health and well-being of our patients, visitors, and staff. Tak tahulah aku. Tobacco-free campus. The use of all tobacco products, including e-cigarettes, is strictly prohibited in all indoor and Aku outdoor bagi dah medication kamu ni. Mu nak mendiri. Astaghfirullahalazim. Oh ni ke medication dia? Salah saya. Sorry yang. Terima kasih yang. Tak tahulah. Hari-hari mengandung. Mama Riam. Mehlah. Awak ikut saya dah. Ikutlah. Backendness ni nak makan orang saja. Allah, clean dinner dulu. Mehlah. Duduklah sini. Awak nak benda? Nak cek darah. Ceklah darah ni. Dia hydrolazine. Banyak obat hydrolazine aku dah ambil. Satu juga mau minta. Minta lah obat aku ada dalam kocek ni. Tak payahlah minta benda aku tak ada. Draw blood ambil nak medication Ya yang. Allah sayang kan nak atas ni lah nak atas juga. Aku ni mujur tak ada orang bilik sebab atas sebab atas aku boleh bising Stres Allah pakcik weh. Tak apalah atas ni juga. Mu nak tu fracture-nya. Muat nak apa sampai fracture ni pakcik Main kalah panjang ke? Mana pakcik? Ambil stand. Astaghfirullahalazim. Pain medication aku ada belaka. Mu nak benda? Check bladder. Apa pula nak kena check bladder pakcik ni jatuh tu ke? Please begin to make your way to the exits. We appreciate you visiting your loved ones and wish Atas sound ni. Insert catheter. Allah, biar je lah. Ultrasound duduk situ. Anak pun nak kena pergi mula, pergi baliknya. Masuk catheter. Mana catheter ni? Catheter. Masuk. Catheter ni aku ingatkan IV. Rupanya masuk wayar kecing rupanya. Alah nak air batu pula dah pakcik tak mau minta kopi ke? Cagih ke? Apply plaster. Plaster nak ambil mana plaster? Belakang juga. Catheter. Defib. Puncture tray.
Tak, mana plaster ni? Kan aku ambil plaster hot tepek tu kan. Baru tahu. Sini. Wahilah letak barang-barang jauh daripada red zone ni. Tak faham lah aku siapa buat game ni. Back pen ni benda, back pen. Benda apa back pen ni? Back pen ni binatang apa benar? Ni macam kek ni dish ni ke? Aku jaga passion ni. Mu percaya nak tu. Lari! Alah! Tai orang nak ni lah you nak tu. Orang nyusah ke dia tu dari awal-awal tak bau. Backing aku ni. Mu daripada cek passion. Astaghfirullahalazim. Boleh 3 jam aku main game ni 3 jam aku jerit. Astaghfirullahalazim. Air hujan tu jangan buat macam tu. Air aku dah lalu. Good morning and welcome to Nexivita. We are committed to providing a safe and healing environment for our patients, visitors, and staff. For the health and safety of everyone, please remember that this is a smoke-free campus. Thank you for your cooperation. Ikutlah. Bye-bye. Dah hilang ke? Allah, bisa passion ni boleh gerak diri. Gila cah dulu kalau nak cah pong. Tengah cah. Tak tahu kita biasa-biasa je. Dicah bagus fashion ni. Sekali mari dicah lalu. Bagus semua fashion gini. Tak hidup lama-lama lah sini. Buat benda sini bukan restoran. Kita. Aku dah ingat aku ada clean gini. Ni benda ni. Ni. Allah beranak pula dah. Aku ambil IV pump dah. Belagi. Atak. Belagi. Dengarlah belaginya. Paman ni dah selang saat ni. Sini. Aku rasa dalam emergency room tu ada kat selang kan? Tak ada. Puncture tray ni belakang ni ke? Push. Move baby to baby bed. Yeah. Vegan aku nak vaccine baby ni. Give baby vaccine gitu je. Lepas tu awak nak buat kenapa? Return baby to mother. Balik lah.
Tak payah mari pun tak apa. Muka mu dengan muka anak mu tu sama je. Petok belaka tak ada rambut. Mu tu puang pun tak ada rambut. Astagfirullah. Tak apalah. Nak buat gana. Semua manusia melakukan. Hey! Siapa pun. For the health and well-being of our patients, Awak duduk sini dah. visitors, and staff, Kejap saya Nexi kena Vita is a smoke-free and tobacco-free campus. The use of all tobacco products, including e-cigarettes, is strictly prohibited in all indoor and outdoor areas. Thank you for helping us maintain a healthy environment. Attention visitors. Visiting hours are now